Rasa macam mana? Sedap ke tak nasi kandar di Al-Saffar Gila Patah? Dia ada memang rasa memang pekat orang kata. Hai guys, welcome back to Mon Mubang Channel. Dengan cheese ni, tak apa nampak tak? Mon Mubang Channel, dung-dung-dung. Apa kata affordable? Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to Mon Mubang Channel. Dung-dung-dung. So siapa je boleh tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai 7 bulan. So hari ni aku nak makan apa? Ni dia, aku dah beli nasi kandar daripada Al-Saffar Gila Patah. Dekat Al-Saffar ni ada 4 set nasi kandar yang korang boleh pilih. Ada A, B, C dan D. Korang boleh pilih nanti yang ada macam-macam. Tak silap aku ni aku beli yang set C, harga dia dalam RM10.90. And dia tambah cas sikit dalam berapa persen, dah dapatlah harga dia RM11.55 something lah. So aku dah beli and aku nak try makan sekarang. So jom kita buka and rasa macam mana, sedap ke tak nasi kandar di Al-Saffar Gila Patah ni. So ni dia nasi kandar dia. Ni adalah pertama kali aku nak try makan nasi kandar di Al-Saffar Gila Patah. And aku tapau je lah. Senang nak buat video kat rumah kan. So tak apa, tak buang masa lagi. Jom kita try makan nasi kandar Al-Saffar ni. So jom, bismillah. So dalam set ni ada nasi, ada orang kata apa, telur rebus. Telur apa ni? Telur masin sekali. So jom kita makan. Bismillah. Not bad. Rasa kuah dia sedap. So jom kita makan. Boleh tahan, kuah dia sedap. So ni ayam dia besar juga. So juga kita habiskan. Bismillah. Sekejap aku try makan lada ni, sedap tak? Tak pedas pun. Boleh lah, bagi aku memang sangat sedap. Cek 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 cek, itulah bunyi cicak. Ayam dia pun rasa pencah, dia memang sangat sedap. Memang perfect. Bagi aku, ini pertama kali, tak pertama kali, ini mungkin kali kedua. Sebab aku jarang makan nasi kandar ni. And yang first aku rasa macam biasa je, macam aku rasa macam tak sedap sangat. Tapi ni kali kedua aku makan memang sangat perfect lah. Sebab bila aku makan sebelum ni, aku makan nasi kandar dekat mana aku tak ingat. Tapi dah lama lah. Memang aku rasa tak rasa apa-apa, macam rasa kuah kosong tu je. Tapi kali ni memang rasa sedap lah. Rasa masin, kuah kari ada, memang rasa memang pekat orang kata.
So aku dah habis dah makan. Memang orang kata sedap sangat. Terima kasihlah kat kawan aku Fik, kerana dia dah cadangkan aku untuk makan nasi kandar dekat Al-Safa ni. Memang sangat sedap. Memang berbaloi lah orang kata. Dengan kuah dia yang sedap. Bila makan tu aduh, memang sangat sedap gila. Aku suka lah. So kalau korang nak cadangkan aku makan dekat mana nanti, boleh je cadang and tinggal je kat ruangan komen tu. Nanti kalau ada rezeki aku pergi buat video lagi. So aku rasa memang baloi lah makan hari ni. Memang sangat sedap. Orang kata memang approve makanan ni. So aku rasa setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni dekat orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So setakat ni je. Assalamualaikum semua and bye.